Inilah dia rumah corner 3 tingkat yang paling cantik di Cyberjaya, Mulia Residence. Berkawasan 3,300 square feet, lengkap dengan 7 bilik dan 5 tandas, gated guarded area. Harga owner nak jual 1.8 million. Famous dengan design fasad dia yang menarik, nampak macam tingkat kayu ala-ala kampung vibe gitu. Harga 1.8 million untuk corner bertanah ni actually sangat menarik, sebab current market dengan harga yang sama hanya dapat end lot, tak ada tanah. So rumah ni kiranya memang urgent sale guys. Let's go. To start, rumah ni easily boleh muat 6 kereta. Serius sebab tak ada gate kan. 2, 4 dan 6. Layout rumah ni pula, kat ground floor ada 4 bilik, first floor ada living, dining dan dapur, third floor barulah master dan 2 bilik. Ada yang kata layout ni tak menarik, tapi still sold out guys masa launching dulu. Daripada pintu ada 2 bilik kat depan, size okay. Belah kiri ni ada sliding door, then you have the store here, tangga, bilik kecil, tandas, ada bilik dan tandas satu lagi. Untuk bilik ni memang luas sikit dan lengkap dengan sliding door. Dan bilik sebelah tangga ni lebih kepada utility room. Going up, kita ada living area yang luas. Corner unit memang lagi lebar daripada intermediate. Inilah feeling bila tengok fasad macam kayu ni dari dalam rumah. And then you have the kitchen over there, bathroom dan pintu akses daripada tangga bawah. Tangga ni untuk you guys akses daripada kereta terus masuk ke living area. Tapi memang best lah, naik tangga ni terus ada veranda, hadap tanah kat luar. Untuk ruang dapur ni kita ada wet kitchen area, dry dan balcony kat luar. Bolehlah lepas masak, ambil lah nafas kat luar ni. Ruang wet kitchen area pun dah disediakan. On the last floor kita ada 3 bilik dan 2 tandas. 2 bilik ni akan kongsi tandas dekat luar, saiz yang lebih kurang sama. Cuma satu lagi ni siap ada balcony. And the last but not least, the master bedroom. Lengkap dengan koridor L-shape untuk santai-santai kat luar, tandas with dual sink dan unit eksklusif berhampiran cul-de-sac road.